Buli ini jenayah senyap yang mesti didoktakan. Kita bersetuju membentangkan RUU Anti-Bully 2025 pada sesi mesyuarat ini juga. YB Datuk Seri Azalina dan juga bahagian hal ehwal undang-undang telah pun mendengar suara anda melalui pandangan dan juga kritikan daripada Town Hall, daripada Petari, dan sekarang ini tim Bayu telah pun siap cadangan dasar yang akan menjadi tulang belakang kepada RUU Anti-Bully ini. Jadi untuk korang, saya telah simplifikan kepada 3 poin utama. Jom kita lihat. Yang pertama adalah dengan memberikan definisi yang jelas kepada apakah itu bully. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan apakah itu bully, semua ada pendapat masing-masing. Contohnya, adakah arahan cikgu untuk muridnya lap tingkap bully? Ataupun adakah tindakan murid itu memulau kawan-kawan dia bully? Banyak sangat interpretasi dekat situ tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan adanya definisi yang jelas, mudah untuk kita definisikan dan mengklasifikasikan apakah satu tindakan itu bully atau tidak. Dan yang kedua adalah penubuhan jawatankuasa anti-bully di setiap institusi pendidikan. Jawatankuasa ini tuan-tuan dan puan-puan akan berperanan untuk mengendalikan dan mendengar kes-kes bully di setiap institusi pendidikan. Dan yang paling penting, mereka ini tidak perlu takut dan tidak perlu risau kerana mereka akan dilindungi di bawah Akta Anti-Bully ini selagi mana mereka ikut prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan adalah penubuhan Tribunal Anti-Bully. Kenapa tribunal ni penting? Mari sini saya cerita. Ada satu kes ni, seorang mangsa buli, dia nak dapatkan papasan, jadi dia bawa kes dia ke Mahkamah Sivil. 2015 kes dia start, 2024 baru habis. 9 tahun nak menunggu tu tuan-tuan dan puan-puan. Dengan adanya tribunal ini, bukan sahaja dia akan menjadi mudah, tapi dia juga akan menjadi lebih cepat sebab tribunal ini hanya mendengar kes buli sahaja. Dan juga yang paling penting adalah tribunal ini akan menjadi mesra kanak-kanak dan akan melindungi kanak-kanak kita. Jadi itulah sedikit sebanyak cadangan dasar untuk RUU Anti-Bully ini. Apa pendapat korang? Korang rasa RUU Anti-Bully ini cukup tak untuk menangani kes bully? Cuba komen di bawah.